Assalamualaikum. Hari ni Nabila ada di Kubeki Kota Baru. Belakang Nabila lah ni adalah projek terbaru kita, Arika Kubang Krian. Okey, lo ni dia betul-betul main road facing dia. Sangat dekat dengan USM, sangat dekat dengan Istana Kubeki. Nak tengok macam mana unit dekat dalam ni? Jom. Setiap unit akan diberikan sama juga pintu gini dan setiap unit akan diberikan digital lock gini dah. Jom masih dekat. Ini adalah show unit Type C. Keluasan dia adalah 520 square feet. Satu bilik tidur dengan satu bilik air. Bahagian master bedroom dia lah. Lengkap. Unit ini akan diberikan fully furnished. Apa yang kita dah tengok dekat show unit ni adalah sama dengan apa condition yang kita akan berikan. Dan jom tengok dekat bahagian dapur. Table top ni, kitchen hood dan juga kita punya kitchen cabinet ni exactly sama. Kita ada banyak lagi type lain yang berkeluasan dari 200 square feet hingga kepada 1000 square feet. Dan kita ada limited unit, 3 unit sahaja untuk penthouse. Dekat belakang Nabila lah ni adalah hospital USM, hospital yang paling sibuk sekali dan ia jarak cuma 2 km je daripada Arika. Kalau naik kereta lebih kurang dari 5 minit, kalau nak tengah jalan kaki 15 ke 20 minit sahaja. USM ni sendiri adalah bandar baru Kubeki. Kita boleh nampak ada aircon safe, Myding dan banyak lagi bank-bank. Ni waktu petang dia, pukul 6 petang dan tengok lo ni memang traffic banyak sangat. Di Kubeki ni dia punya foot traffic memang ramai sangat setiap hari yang berjalan kaki saja dekat 1000 lebih sebenarnya di Bandar Baru Kubang Krian. Dan Arika adalah easy access kepada Bandar Baru Kubeki. Nabila Law ni adalah shop lot di Bandar Baru Kubeki. Di tingkat 1 sini kebanyakannya dijadikan hostel. Sewa sini adalah Dr. USM, pelajar international dengan harga sewaan sebanyak RM750 hingga RM1,100 dan fasiliti hanyalah wifi, washing machine dan basic furniture sahaja. Tapi di Arika kita ada lebih kurang 45 fasiliti. Bayangkan berapa banyak pendapatan sewaan yang kita boleh dapat di Arika. Untuk tahu dengan lebih lanjut lagi berapa banyak potensi pulangan pelaburan, boleh cepat-cepat hubungi Nabila.